okey, tapi kita lebih selesa jawab tentang public goal. Pasal sekarang dengan kemudahan kita boleh Google, boleh check kalau nak tanya tentang sebuah company itu, it's better to direct with the company. Kita boleh dapat jawapan yang lebih baik. Tapi kalau public goal, insyaAllah di sini kita akan beri yang jawapan based on pengetahuan kita lah dan pengalaman. Cakap pasal pengalaman, hari ini Alhamdulillah kita ada Haji Sulaiman yang akan share sebentar tadi. Tadi back to question Haji. Saya straightforward lah. Dua benda ni yang saya tertarik dengan public goal. Satu, exchange rate. Bila kita nak beli gold kita dari duit Sing ke RM. Tu yang lagi satu tu tak lain tak bukan sebab ianya patuh syariah. Kerana sebelum saya jual public gold adalah dengan company lain, tapi bila saya Google dapat bertemu dengan Haji Sulaiman Wan Go Dina, saya dapat mengenali public gold di mana dengan patuh syariah tu yang buat lebih so-called saya ada ketenangan lah. Itu aja. Okey. Dan untuk Haji juga, saya nak tanya pula tadi Haji dah tanya saya macam mana Haji boleh, dah berapa lama Haji mulanya dengan public goal tahun? Saya mula tahun 2012. Masih lagi setia dengan public goal Ya saya. So sebenarnya kalau saya pernah ceritakan saya punya turning point apabila saya lawat dipanggil satu program yang dipanggil PG Golden Tour. Tak silap 2015. Itulah turning point saya sebenarnya. Yang kenapa saya pilih public goal sebab platform dia. Saya nampak kelebihan kepada platform yang public goal berikan pada kita. Masa tahun 2015 ataupun mula-mula saya join tu, kita platform kita cuma satu aja maknanya jual beli emas. Tak ada lain daripada itu. Platformnya adalah jual beli emas. Tapi sekarang platform dia lebih luas. Kalau ada siapa yang minat dengan e-commerce business, itu lagi satu peluang untuk buat duit peluang untuk buat duit. So satu, kenapa sampai sekarang saya masih buat dengan public goal, sebab platform public goal ni berlainan daripada platform yang lain. Dia bukan saja jual gold bar, silver, dia ada lagi platform-platform lain yang mungkin hari ini boleh kita kupas lah. So jadi okey. Kalau kita tengok dalam public goal sebenarnya kita ni diberi pilihan, diberi pilihan sama ada kita nak jadi sebagai gold saver, gold investor atau gold trader ataupun dealer, peniaga emas. Tapi rata-rata bila kita join public goal ni, kita bermula dengan gold saver. Kita bermula dengan saver. Saya pun bila dengan public goal, saya bermula dengan gold saver sebab kita tak tahu apa-apa. Dan lepas tu kita belajar dengan hadiri seminar. Public goal ada seminar yang percuma, ada seminar yang berbayar. Dan kita pun ada bengkel workshop, kita boleh hadir, itu berbayar lah. Kalau bagi sesiapa yang lebih serius, lebih nak tahu tentang bisnes public goal, kita pun sebelum COVID tu kita pernah hadirkan workshop. Jadi Gold Saver ni program-program Gold Saver yang saya tengok sangat cantik iaitu program dipanggil GAP. Bagi orang yang baru nak mulakan dengan simpanan emas, kita boleh simpan dengan sekecil 1 gram setiap bulan, ataupun kalau nak lebih boleh $100 setiap bulan. Emas yang kita kumpulkan, kita buat tabungan tu,
akan tersimpan di akaun kita dan kita boleh lihat. So dalam akaun tu dah tak ada bentuk duit lagi. Walaupun kita pernah transfer 100 ke 200, semua dah ditukarkan kepada gram. Jadi apa yang kita lihat dalam akaun tu cumalah berat gram yang ada. Dan setelah itu kita boleh keluarkanlah fizikal terpulang pada kita. Nak 1 gram ke, nak 5 gram ke, nak 10 gram kita boleh keluarkan. Dinar pun kita boleh keluarkan. Okay, lagi satu program yang cantik yang saya tengok, Easy Payment Purchase. Perkembangan public gold. So maknanya sangat mudah bagi orang yang nak mula buat pelaburan ataupun simpanan emas. Public gold memberi satu cara yang sangat mudah. So untuk mereka yang nak jadi gold investor, kalau investor dia dah ada modal yang besar. Contohlah dia dah ada duit CPF keluar, duit CPF 30,000, 100,000. Apa nak buat dengan duit tu? So sebab tu dengan investor tu dia modalnya lebih besar. So cara dia lain daripada saver. Dan satu lagi yang perlu kita tingkatkan adalah jadi dealer yang berniaga. Yang berniaga bukan dealer yang beli emas untuk simpan. Sebab dalam public gold kita ada banyak pilihan. Okay, macam saya mengambil keputusan selain daripada saya simpan dan invest, saya juga nak jadi peniaga emas. Sebab tu kalau tengok saya selalu bawa saya punya album. Saya tunjukkan album emas ni. Kalau saya jumpa orang, kalau saya dapat jual emas, saya terus jual lah. Okay. Kalau ni soalan sikit ni. Boleh. Kalau peniaga mesti ada customer. Ya, betul. So betul. Customer Haji dekat mana? Dari mana Haji dapat customer ni? Oh, rata-rata ya. Boleh dikatakan 90% customer saya daripada Facebook. Maknanya online. Sebab itu saya suka dengan public gold ni, bisnesnya ni boleh dibuat secara online. Dealer public gold yang buat bisnes public gold ni, diorang masih bekerja, masih lagi bekerja full time. So pada masa yang sama dia pun buat bisnes online public gold ni. Itu yang saya nampak. Macam alhamdulillah lah saya ada orang baca saya punya Facebook yang bukan daripada Singapura, daripada luar negara. Contoh di Negeri Sembilan, di Kuala Lumpur, di Sabah, so di Brunei sendiri. So itu yang ramai yang tak nampak, bahawa public gold ni memberi satu peluang yang sangat besar, yang kalau kita of course lah kita kena belajar macam mana cara dia. Bagi satu tips dinar, di mana kita nak beli dinar, di mana kita nak beli dirham di Singapura? Jawapannya tetap dengan kita juga sebagai ahli public gold. Itulah sebenarnya kekuatan kita. Selain daripada patuh syariah, dinar dan dirham adalah satu produk yang boleh kita promosikan, terutama sekali kepada warga Islam Singapura. So, itu antara sebab kenapa saya pilih public gold. Okay. Platform yang diberikan oleh public gold. So, kita ada pilihan sebenarnya. So, bagi saya, jadi saver, jadi investor, pada masa yang sama jadi peniaga emas. Peniaga emas adalah peniaga yang paling untung. Jarang kita lihat kedai emas tutup. Kalau kita banding, saya memang kadang-kadang banding. Kalau harga 1 gram ni, pada saya public gold paling murah lah. Harga 1 gram ni. 1 gram public gold, kalau compare public gold paling terendah. Dan juga harga 0.5 Ini harga 0.5. Yang ni keluaran 0.5. Susah kita nak dapat gold bar 0.5 di Singapura, susah nak dapat. Dan yang akhir sekali yang paling penting,
buyback guarantee. Bila kita beli barangan Public Gold, kita nak jual balik, kita tak risau. Public Gold akan terima. Dan Public Gold pun tak ada syarat-syarat yang ketat di mana kalau koyak ini berapalah, resit hilang nak kena didat itulah. Masih lah, tak leceh lah, cakapnya tak leceh lah. Berbanding daripada, saya tak nak sebut lah berbanding dengan yang lain. Ada yang kalau hilang surat, kita kena denda berapa lah, kalau hilang resit resit. Jadi sangat telus lah perniagaan Public Gold. Okay. Ada Cik Ali nak tambah? Baik Haji, baik. Alhamdulillah. Tengok bila tuan-tuan perempuan, bila orang lama atau orang berpengalaman cerita macam-macam. Sebenarnya ada banyak lagi dia nak cerita tu. Tertahan. Jadi baik Haji. Macam-macam Haji dah share. Okay, mungkin saya share sikit. Okay. Tadi Haji mention pasal platform betul lah, saya pun setuju memang platform ni. Pasal kalau kita pergi kat website Public Gold, dan sudah tentu kita boleh baca all the technical term, dia punya achievement, dia punya apa. Tapi kadang certain thing macam tips atau orang yang ada di dalam, orang pengalaman yang dapat cerita, itu yang point-point kalau kita setakat baca dekat website kita tak dapat. Dan ramai juga yang dah mula sedar tentang kepentingan saving. Sebenarnya kita bukan beli, kita alihkan, kita tukar daripada wang kepada aset yang lebih baik, lebih selamat ke masa panjang. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Tu pendapat ilmu juga Raja. Memang pada saya pun samalah. Kalau kita yang nak berjaya, kita fokus pada diri kita. Tapi diri kita macam-macam kita boleh buat je Dan kita hari ini insya-Allah kita dapat bertemu lagi di minggu depan dengan topik yang lain juga. So sehingga itu terima kasih kerana menonton dan komen yang baik At least macam gini kita berkongsi pengalaman yang saya ada, insya-Allah saya akan kongsi. Okay, so akhir kata daripada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menonton video ini dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya dan layarilah website saya onegoldina.com.